Okay, hai korang, welcome to my channel. So, today saya akan ceritakan saya punya pengalaman waktu kat hostel dulu. So, kat situ waktu saya dengan kawan saya, housemate saya, roommate saya sendiri. Waktu kita tu nak rumah kawan kita orang. Kita nak pergi ambil barang kot rasanya. Lepas tu, tapi kawan saya ni dia boleh nampak lah semua benda. Mungkin dia boleh rasa. Lepas tu waktu nak naik lift tu memang kawan kita orang cakap memang kat situ memang ada something lah. So memang bahaya lah. Tak tahulah kan. Tapi bila kita dah naik atas tu memang masa tu tak adalah angin kuat sangat. Masa tu just ala kalau kondominium dia rumah dia macam tak berangin sikit, ala manja gitu kan. Manja-manja. Lepas tu kita orang naik atas, pintu yang pintu yang besar tu, pintu yang besar yang penghalang api tu, kita orang buka tau. Lepas kita buka tu dah ambil barang semua lah, dah ambil, pendekkan cerita dah ambil barang lah. Lepas tu dah ambil barang, kita orang dia tingkat paling atas tau, 25 tak silap, tingkat 25 paling atas kondominium, tempat sensor. Okay, lepas tu waktu kita orang masa nak balik tu, kawan saya cakap ada something kat belakang. So saya macam, jangan buat aku takut, jangan buat aku takut. So saya cakap macam tu lah. So dia macam tiba-tiba pintu tu terbuka tau. Pintu pemadam api tu, macam yang menghalang api tu, boleh terbuka. Masa tu saya nak lari, tapi kawan saya cakap jangan lari. Kau lari lagi boleh takut. So saya relax, kita tak naik lift dah. Masa tu kita tak akan naik lift dah. Sebab takut. Lepas tu kita orang terus tak ada lagi, kita orang jalan slow pergi kat tangga. So malam tu dia tak cerita lah, kawan saya tu. Besok pun dia cakap lah ada something, benda yang menakutkan. Mungkin kat kawasan kondominium tu dulu memang ada something lah, sesuatu yang seram.